Okey, kau mari nak try beli ayam viral di Quran ni. Ayam pusnya bemak. Di nasi kertas Quran. Ayam ada ke mak? Ada. Ha, wujud ada ke ayam kita? Ada deh. Okey. Sekor 23 4 kat tu. Ha, tu harga dia. Sekor 23 400. Ha, kita nak beli sekor gitu mak. Deh. Oh ni dua. Tak lagi tengok ayam dia tadi. Tengok apa ada saihan tu. Ha, tengok. Dia ada dua flavor dia. Dia ada madu ada dengan black pepper. Oh, main madu lah kita. Madu mana? Tahu, kau tahu. Madu warna merah. Warna orange. Ambil Black dah. pepper kalau putih. Mentah ya, tengok ayam dia style mana. Kita pilih ayam tu. Kalau ni kita pilih dah ayam. Kita nak ambil mak lagi belum. Dia atau juicy ayam dia. Kita tengok style mana mana. Kita tengok style mana. Jala tak jala. Kita dari Kuala Lumpur mari ni. Hari kalau lupa dah mari dah. Kuala Lumpur mari. Sekali lah. Kita kali ni. Customer kita, kita ni minta kita jadi joki. Kita Kita nak lagi ambil- joki. Iya, kita Kalau nak- kita joki kita nerak lalu. Kita nak ambil mak lagi kali ni. Tak Pakai tengok dah. lagi. Kita tengok. Oh, bagi ha. Allah beraya bemak weh. Ha. Tak guna Jadi, pisah lagi jadi, tu. jadi. Tak guna pisah lagi. Baru kita guna pisah. Tengok. Bagi peraya. Beraya lagi bagi dia. Betul ah. Belum ni kita dah tengok dalam video ya. Ini depan mata dia kita tengok. Memang juicy. Bagi masuk dah. Memang juicy tengok. Peti ayah. Oh, hai. Allah. Basuh lagi memang. Bagi juicy dah. Iya. Hari ni depan mata dia kita tengok. Top juicy atas apa umum ni dah. Bagi masuk belakang dah juicy ha. Tengok isi dia. Dia masuk belakang. Okey kata isi merah dok tengok dia ha. Bagi. Tengok. Bagi patu. Okey ke awak mana duk sekitar Kod Anah lah utamanya dok. Rugi tak mari putra. Lu kasih nasi ketah aja. Ni tengok Petronas depan ni. Nasi ketah aja. Mari beli aja pusing ni. Apa? Sekor 234 100. Mana nak cari? Mana nak jadi Okey dah? lacak.